teka sayur-sayuran. Let's go! Pucuk paku ke? Betul! Tahu ni. Jam. Kangkung! Daun kucai. Habislah kau. Oh, saya tahu ni. Daun ketumbar. Ini pun daun ketumbar. Buat salah. Ini daun sop. Ini peria. Peria apa? Peria hijau. Peria terjun. Bangkit weh, bangkit. Pria. Peria apa? Cukuplah peria dah. Apa lagi? Dia ada nama. Peria katak. Apa burung pipit? Kan? Habis tu burung siapa? Burung puyuh. Telur burung pipit. Telur burung pipit. Terung burung pipit. Terung pipit. Oh, memang tak ada burung. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Daun kesum. Daun kesum. Daun limau. Daun limau. Ingat aku bodoh. Daun pudina. Daun hijau. Tak tahu. Kalau dekat Sabah kita orang panggil lain. Itu Sabah. Apa itu? Ni, kat Sabah panggil cangkok manis. So nama dia apa? Apa kalau masakan di Sabah, apa masakan dia? Tumis je. Tumis. Ataupun masak lemak. Jawapan dia daun kunyit. Salah juga. Jawapan yang sebenar adalah pucuk asin-asin.